Dia mula dah. Dia mula dah. Gajah tu dah nak jatuh dah tu. Arsenal dikejutkan ataupun terciduk dengan Bournemouth dekat Emirates. Stadium paling gempak lah dengar cerita kan. Arsenal. Allah, kena dah ni. Okey, jom kita sembang sikit pasal game ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Pertama sekali, gol yang cantik dihasilkan oleh Bournemouth. Okey, satu deflection yang sangat besar daripada defender Arsenal, William Saliba. Madueke menonong, tak jaga member kat belakang. Member membuat larian yang cantik. Okey, hantaran through ball dekat assist tu sangat-sangat lawa. Lepas tu assist deflected, kena dekat Mamat ni, Kopi ni, dan dia menjaringkan gol yang mudah. So Saliba yang selalu dicop sebagai Rolls Royce, okey, itu bagi aku kalau nak salahkan dia pun tak boleh juga, sebab deflection ni kau nak buat macam mana kan? Kau dah cuba sehabis baik untuk tepis bola tu, tapi cara deflected tu bola tu pergi sejauh tu, bola tu macam dihidangkan kepada player tadi dan player tu menjaringkan gol. Gol yang cantik daripada Bournemouth. Lepas tu Arsenal pula berjaya menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti daripada Gyökeres. Itu je lah modal Arsenal season ni. Tak corner kick, penalti. Tak penalti, corner kick. Korang boleh tengok macam mana player-player Arsenal terus angkat tangan bila dapat fall, bila macam merayu-rayu kepada ref untuk mendapatkan penalti, merayu-rayu kepada ref untuk mendapatkan set piece, corner. Okay, aku rasa banyak corner yang dihasilkan oleh Arsenal dalam game ni. Kalau nak compare dengan Bournemouth lah, tak silap aku tengok tadi 7-1 agaknya. Tapi sayang, satu saja yang membuahkan hasil, memberikan kepada gol ni, sebab yelah kena tangan kan. Tapi half time berakhir dengan 1-1. Di saat player-player Arsenal ni menekankan haram ball, menang dengan cara corner dan juga penalti, Bournemouth skor lagi satu gol yang cantik. Brother ni muka macam Grealish lah, Mat. Dia punya larian untuk menjaringkan gol tu, memang aku sangat-sangat respect. Satu gol yang sangat-sangat sedap untuk kita tengok berlaku pada minit 75 di saat aku review game JDT Terengganu. Tengah-tengah review, Arsenal terkonor dan keputusannya berakhir 1-2. So kepada peminat-peminat Arsenal, saya nak tanya, apa cerita kalau sebelum ni kalah alasan tak ada Raya, Kepa yang keeper, tak ada Eze, Odegaard tak menjadi. Kali ni nak bagi alasan apa pula? Tapi tak apa. Belum jatuh lagi. Okey, Arsenal masih lagi di puncak liga. Tapi kita tahulah ujung-ujung nanti korang pun faham lah. Itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao.